Program apa yang bagus? Ya Allah. Apakah nasihat Tuan Haji kepada kami sebagai murid untuk berjaya pada masa hadapan? Okey. Pertama ada dua perkara lah. Yang pertama sekali fokus kepada pelajaran. Yang kedua taat pada perintah Allah, ibu bapa dan juga arahan guru. InsyaAllah akan diberkati dan berjaya dalam hidup. Terima kasih Tuan Haji. Saya nak tanya satu soalan boleh? Program apa ibu bapa rasa bagus untuk anak-anak? Pada saya, program yang boleh menceriakan kanak-kanak yang ada hadiah. Ya, jadi diorang rasa gembira bila dapat hadiah-hadiah tu lah. Masih balik akan cerita pada ibu bapa. Terima kasih Puan. Apa harapan ibu bapa untuk sekolah tahun ini? Okey, kalau untuk cikgu sebagai ibu bapa, cikgu harapkan agar murid-murid, anak cikgu sendiri untuk dapat pengalaman yang lebih banyak, pelajaran yang lebih banyak dan lebih gembira bersekolah di sekolah ini. Terima kasih Ibu. Apa cadangan Puan untuk bertambah baik sekolah kita? Kalau daripada segi pembangunan, saya rasa sekolah dah cukup baik lah dengan keadaan sekarang. Cuma untuk sukan, saya rasa kalau boleh untuk meletakkan jurulatih yang lebih berpengalaman, equipment yang cukup, yang lengkap, yang sesuai untuk anak-anak lah. Ada tak idea ibu bapa yang boleh kongsikan? Idea saya yang untuk memperkembangkan lagi sukan badminton di Sekolah Batu 24 ini, supaya ada lagi murid yang boleh mengeluarkan bakat-bakatnya lah dalam sukan badminton. Terima kasih Puan. Sama-sama.